An-Nihayah, kitab yang menceritakan tentang tanda kiamat, dia kata ramai di kalangan ulama yang tidak bersetuju dengan pendapat bahawa matahari naik sebelah barat ialah permulaan kepada tanda besar kiamat. Sebab kata dia, apabila matahari naik sebelah barat, selepas daripada itu iman sudah terbahagi dah. Orang Islam dia kekal Islam, orang kafir dia kekal kafir, dia tak boleh nak bertaubat apa dah. Oleh yang demikian, macam mana nak mai ujian keimanan? Macam Dajjal. Dajjal muncul, dia ujian iman. Ada orang ikut dia, ada orang tak ikut dia. Orang ikut dia akan matahari terbit dari barat, pintu taubat akan tutup. Segala amalan tidak diterima. Adakah umat Islam yang bertakwa perlu menunaikan kewajipan solat lagi lepas berlakunya perkara tersebut? Dia kata, bila pintu taubat ditutup, amalan sudah tidak diterima. Faham tak ke? Jadi kita duduk saja ke semayang juga? Bijak kau. Apa hikmah Allah Subhanahu Taala pilih kita untuk hidup akhir zaman yang umat Islam lemah ini? Kalau boleh saya ni nak hidup zaman berkenaan dengan taubat. Jadi Ustaz dua dulu, nanti Ustaz Syafi dua lagi yang kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, para sahabat dulu bila tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, mereka mengharapkan bahawa mereka tidak berada pada zaman tu. Kita subhanallah, Allah takdirkan kita untuk berada pada zaman ni. Dan sesuai mengikut kepada perkiraan Allah, kita lah orang yang paling sesuai untuk berada pada zaman ini. Tuan-tuan, masalah yang ada. Ingat apa yang Allah takdirkan kepada kita pada waktu itu. Ingat perkataan ini, tuan-tuan. Apa yang Allah takdirkan kepada kita pada waktu itu, itulah yang terbaik pada kita pada waktu itu. Sebab Allah sayang, Allah cinta dekat kita lebih daripada mak ayah cinta dekat kita. Kalau mak kita tu sayang dekat kita, dia tak akan buat sesuatu untuk menyakiti kita. Allah lebih sayang kita ni lebih daripada mak kita, dan Allah tak akan berlaku zalim kepada kita. Cerita dia, tuan-tuan sekalian, apabila Allah takdirkan kita berada pada waktu ni, memang sesuai sangat pada perkiraan Allah, kita lah orang yang paling layak untuk berada pada waktu ni. Tuan-tuan, sebab demikian, tuan-tuan masalah ada sebab syukur kepada Allah, Allah izinkan, Allah gerak hati kita untuk hadir ke majlis ilmu. Pasal inilah jalan untuk kita selamat dari berhadapan dengan fitnahnya akhir zaman ini. Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah nak kepadanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat dia, kebaikan untuk diri dia. Selamat daripada fitnah Dajjal kan, selamat daripada fitnah akhir zaman, selamat waktu dikubur, selamat waktu di mahsyar, selamat daripada semua ni, tuan-tuan. Yufaqihu fid din. Allah akan beri kepada dia kefahaman akan agama. Allah beri. Dan jadi boleh main masjid, ialah tuan-tuan Allah duk gerak hati-hati kita untuk main. Mohonlah kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita untuk dekat dengan alim ulama ni sampai ke akhir hayat kita. Inilah sebab, inilah jalan untuk kita selamat daripada fitnah yang berlaku sekarang. Tapi pesan kepada sahabat macam itulah, ke akhir zaman kamu duduk dengan alim ulama. Duduklah kamu bersama dengan alim ulama, jemaah Islam. Pasal itulah jalan. Dan kita tak tahu bila mai fitnah, mai Dajjal sebagainya, kita bukan kenal yang setakat ilmu kita ni. Tahu-tahu muncul Imam Mahdi, kita bukan tahu. Setakat ilmu kita ni, setakat biar alim ulama yang decide dekat kita waktu tu. Baik, tuan-tuan, yang kedua soalan tentang tanda munculnya matahari tulu' asy-syamsi min maghribiha. Dia berdasarkan berdalilkan kepada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, badiru bil a'mal sittah, cepat-cepatlah buat amal sebelum sampai yang 6 perkara. Yang pertama, tulu' asy-syamsi min maghribiha, awid dukhan, awid dajjal, awid dabbah, awil khasata ahadikum wa amatikum. Nabi sebut tentang orang makan Nabi SAW. Nabi kata, segeralah kamu buat amal perkara. Yang pertama, terbitnya matahari sebelah barat. Yang kedua, ataupun datangnya dukhan, asap. Yang ketiga, munculnya dajjal. Yang keempat, munculnya dabbah, binatang ardu dabbah. Yang keempat, yang kelima, perkara yang menimpa setiap orang daripada kamu itu mati. Dan yang keenam, kiamat. Jadi ulama, tuan-tuan sekalian zaman, bercanggah pendapat pada situ. Ada sebagai ulama sebut matahari naik sebelah barat yang pertama sekali berdalilkan kepada hadis Nabi, ikut sekuens saja. Tetapi tuan-tuan, jumhur ulama meletakkan tidak, bukan. Termasuk tuan-tuan dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir An-Nihayah, kitab yang menceritakan tentang tanda kiamat, dia kata ramai di kalangan ulama yang tidak bersetuju dengan pendapat bahawa matahari naik sebelah barat ialah permulaan kepada tanda besar kiamat. Sebab kata dia, apabila matahari naik sebelah barat, selepas daripada itu iman sudah terbahagi dah. Orang Islam dia kekal Islam, orang kafir dia kekal kafir, dia tak boleh nak bertaubat apa dah. Oleh yang demikian, macam mana nak mai ujian keimanan? Macam Dajjal. Dajjal muncul, dia ujian iman. Ada orang ikut dia, ada orang tak ikut dia. Orang ikut dia akan kufur dia. Orang yang tak ikut dia, yang berhadapan dengan fitnah ujian ni, tak ikut Dajjal, dia akan kekal iman dia.
Macam mana yang akan muncul Nabi Isa, turunnya Nabi Isa merupakan ujian keimanan. Ada orang ikut Nabi Isa dan ada orang mufaraqah daripada Nabi Isa. Waktu itu ujian keimanan. Anda sekalian, Imam Mahdi merupakan ujian keimanan. Macam mana dia akan jadi ujian keimanan kalau bila matahari naik sebelah barat selepas daripada itu tak ada ujian keimanan saya. Sebab yang Islam tu Islam, yang kafir tu kafir, tak boleh berubah dah. Faham tak? Itu pendapat yang diutarakan oleh Imam Ibn Katsir menyatakan bahawa jumhur ulama berpendapat bahawa last sekali selepas datangnya ujian demi ujian yang memisahkan di antara hak dengan batil ini, selepas daripada itu barulah naik tulu asyamsi min maghribah, naik matahari sebelah barat sebagai conclusion. Habis daripada itu tidak ada lagi tentang, semua orang tahu bahawa bila naik matahari sebelah barat habis, tutup, tak ada bincang lagi dah. Tapi tuan-tuan, satu perkara yang tuan-tuan kena ingat. Apa dia? Tuan-tuan yang main mengaji ni, Allah masih bagi peluang dekat tuan-tuan. Kalaulah besok tiba-tiba tuan-tuan jadi gelap yang panjang, tuan-tuan ingat. Tahu lagi 2 atau 3 hari lagi matahari naik sebelah barat. Semua orang tahu yang matahari naik sebelah barat, habis tutup, bincang. Yang tu semua orang tahu. Tuan-tuan tanya budak ke, pasti ke, tadika ke, orang yang main gitar tepi jalan ke, tanya pilah siapa pun, semua tahu matahari naik sebelah barat, habis tutup, tak ada bincang. Tapi yang orang ramai tak tahu ialah hadis yang menceritakan tentang tanda 2-3 hari sebelum matahari naik sebelah barat. Daripada Abdullah kata, bertanya kepada soal tu, aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah tanda matahari naik sebelah barat? Nabi kata apa? 3 malam yang panjang. Akan berlaku 3 malam yang panjang. Abu Hurairah kata, aku mendengar Rasulullah SAW sebut 2 malam yang panjang. Dua pun tidak ada perbezaan, tentang sekalian kata ulama, dua-dua pun sahih. Sebab apa? Sebab ni bulat bumi ni bulat. Mungkin ada sebahagian tu memang dah malam dah campur dengan 2 malam yang panjang tu jadi 3 malam, gitulah keadaan. Tuan faham tak? Daripada lagi satu, daripada Ibnu Mas'ud pun cerita duduk dengan beberapa sahabat, dia kata matahari ni dia ikut rutin macam biasa sampai tu dia turun bertemu dengan Allah, minta izin naik daripada naik pada keesokan hari dia, Allah kata tetap kamu di sini, jangan naik. Kira-kira 2 malam. Jadi tuan-tuan, kalaulah jumpa, bukan mungkin zaman kita, zaman anak kita, zaman itu kita pesan kalau kamu berjumpa dengan malam yang panjang, itu Allah masih memberi peluang kepada kamu untuk bertaubat, buat amal, sebab waktu itu Allah masih menerima taubat. Hari ketiga nanti kamu akan menyaksikan bahawa matahari naik sebelah barat, hari itu tutup dah. Orang yang nak beriman baru nak beriman, iman sudah tidak diterima. Orang yang nak bertaubat baru nak bertaubat, taubat sudah tidak diterima. Orang yang beriman baru nak buat amal, amal sudah tidak diterima. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bila matahari terbit dari barat, pintu taubat akan tutup. Segala amalan tidak diterima. Adakah umat Islam yang bertakwa perlu menunaikan kewajipan solat lagi lepas berlakunya perkara tersebut? Dia kata, bila pintu taubat ditutup, amalan sudah tidak diterima. Faham tak lagi? Jadi kita duduk saja ke semayang juga? Bijak kok dia ni. Dia kira tak mau semayang mau. Faham tak lagi soalan kau? Kan dia kata, bila pintu taubat sudah ditutup. Faham tak lagi? Okey? Amalan sudah tidak diterima. Okey? Jadi kita pada masa itu kena beramal lagi ke tak payah dah? Dah tak diterima? Jawabnya kenyataan ini salah. Ini salah. Tidak ada kenyataan lepas pintu taubat ditutup tidak diterima amalan. Salah tu, salah faham tu. Faham? Maksudnya kalau kamu tidak kalau kamu tidak bertaubat lepas pada ditutup, taubat tidak diterima, bukan amalan. Okey? Nabi kata innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatla'i syamsu min maghribiha atau kama qala. Allah Taala akan menerima taubat hamba-Nya selama belum lagi naik matahari sebelah jatuh. Sekarang jatuh belah noh sunset. Okey? Nanti naik matahari belah noh, maka Allah dak terima dah taubat. Bukan dak terima amalan orang lain. Kita orang yang berislam, orang beriman, beramallah. Allah terima dah. Orang yang kafir nak masuk Islam pada masa itu, tak terima dah. Faham? Kerana matahari sudah naik daripada sebelah jatuh. Mana orang Kristian nak masuk Islam, tidak diterima. Orang Hindu nak masuk Islam, tidak diterima. Orang Buddha nak masuk Islam, sudah tidak diterima. Faham tak? Bukan kita orang beriman ni tak boleh semayang, tak terima dah. Salah tu. Faham?